Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ni alhamdulillah kita bersua lagi dalam tak lain tak bukan apa Cik? Duduk dulu. Dan semestinya kita ada tetamu yang istimewa yang kita jemput. Tetapi sebelum tu dia macam salah konsep pula malam ni. Saya berseluar jeans, dia pula berbaju kurung. Sungguhlah manis. Sebenarnya kita nak wawarkan kepada semua. Sebenarnya kita dah tak ada baju sebenarnya nak pakai. Betul tak, Cik? Kalau lah ada any brands nak kita gayakan, kita boleh pakai. At least adalah bercanggah macam ni. Satu jeans, satu tak pakat nak pakai. Dia pakai seorang-seorang malam tak pakat. Raya kan? Oh, saya Raya puasa kan sebulan. ni. Oh, puasa. Dah habis puasa itu. Tak. Macam mana puasa? Okay. Puasa. Okay. Malam ni kita Alun bacakan sikit dia punya latar belakang. Orangnya sangat muda. Sangat bila lihat dia tu saya rasa bersemangat sebenarnya. Untuk teruskan. Kadang-kadang kita manusia ni kita rasa biasalah naik turun kehidupan tu biasa. Cece pun pernah rasa kan. Cece itu dia baru lepas break semua. Dia baru rasa kecundangan ke dalam hidup tu. Teruk ke Cece? Boleh pandai. Tapi apa pun, okay, Cece, malam ni kita ada seorang yang istimewa iaitu adik. Saya panggil adik lah. Mungkin Cece because saya. Adik Nik Hazira Safia binti Nik Husmadi. Kita persilakan. Hai. Okay. Comel orangnya. Okay. Alun boleh panggil apa ni? Panggil G boleh. G, G. Boleh Alun tanya tak? G ceritakan, Alun nak tahu, ceritakan latar belakang G. Siapa G sebenarnya kalau Alun tak kenal? Okay. G ni seorang yang saya ceria. Saya orang yang happy go lucky. Saya seorang yang bersatu kaki. Okay, lepas tu saya seorang yang suka melukis. Saya suka menyanyi. More pada arts lah. Cik, G sekolah lagi? Sekolah. Umur berapa sekarang Cik? Sekarang saya 18 tapi saya masih sekolah. Sekolah kat mana? Sekolah dekat SMK Mengkarak, Bera. Bera. Faham. Orang Bera faham. Sekarang 18. 18. Faham. Kiranya ambil form 6 lah. Tak. Masa saya accident, umur 17. So, tangguh. Oh, faham. Start sekolah balik, ambil SPM. Oh, okay. Alung kenal G lah. Alung kenal G. Kita bawakan dalam podcast malam ni. Satu benda, kita tengah, masa tu bulan puasa. Alung scroll TikTok. Tengok G tengah menari dalam TikTok. Kan? Tapi Alun tak perasan yang G tak ada kaki tu. Tapi Alun tak kot. Alun cakap, Alun pun klik dekat profil G. Alun tengok banyak rupanya sebelum ni G bukan dilahirkan macam ni. Betul tak? G bukan dilahirkan macam ni. So boleh ceritakan tak? Dan bagaimana dan siapa orang, tak apalah, orang tu kita tu. Alun nak tahu cerita dulu macam mana sebelum kejadian tu. Dan macam mana kejadian tu berlaku. Sebelum kejadian tu, okey je. Dua kaki, dua tangan, okey, sempurna. So, jadinya 7 hari bulan 2, 2024. Masa tu, saya berdua lah dengan kakak. Kita orang keluar nak pergi beli kek tapak kuda. Kek tapak kuda? Kita orang duduk dekat Temelor. Tapi macam sepadan-sepadan je dengan Bera. So, dekat lah dalam setengah jam je tu ke Bera. Dengan? Dengan kakak. Dengan motor? Dengan motor. Pergi, dah beli dah kek tapak kuda tu. Nak balik tu, kita orang accident. Accident dengan apa? Accident kereta dengan lori. Kereta dengan lori. Macam mana terjadinya benda tu? Dia macam ni. Daripada jauh, saya dah nampak dah ada dua kereta kat depan saya. Satu kereta ni, dia nak masuk simpang kiri. Kereta belakang ni berhenti. Dari jauh saya dah nampak kan, dia berhentilah yang belakang ni. Tak bagi signal apa. Lepas tu, saya pun fikirlah mungkin lepas kereta ni depan ni dah habis masuk simpang, dia akan gerak. Baru dia gerak straight lah.
So saya pun nak potong. Bila saya dah sampai dah kat tepi kereta ni, kereta ni dia ubah haluan. Dia nak potong kereta depan dia, terlanggar saya. Sebelah ni ada lori, arah bertentangan. Lepas tu gelap. So masa tu G yang bawa motor ke? Saya bawa. G yang bawa motor. Kakak kat belakang. Kakak kat belakang. So okay, lepas tu G tak sedar lah. Sedar. Saya sedar atas jalan. What do you feel? Jadi gelap. Okay. Lepas tu saya rasa macam buka mata saya nampak penuh orang record saya masa tu. Buka mata nampak orang record. Record dulu, bukan akak G. Record dulu. Bukan, dia record dulu. Saya buka mata, ramailah makcik-makcik, pakcik yang kereta yang berhenti-berhenti situ kan. So, dia record dulu. Lepas tu, saya tengok dulu. Saya tengok bawah, saya tengok badan. Okey, kaki saya hancur. Tangan saya yang ni. Apa keadaan kaki G masa tu? Hancur. Nampak kan macam ni. Dah bergulung macam ni. Dah memang hancur lah habis. Lepas tu, saya nampak tangan saya ni pun terkulai, dah terpusing macam ni. Saya tak beranilah gerak. Saya duduk, saya pandang dulu sekeliling. Saya pandang belah sana. Nampak macam ada pakcik-pakcik tengah berborak-borak kan kat tengah tu. Bincang-bincang anak siapa semua. Saya panggil. Saya panggil, pakcik boleh tolong saya tak? Lepas tu pakcik tu datang, kata tolong apa? Saya kata tolong call ayah. Saya bagi nombor. Saya bagi nombor, dia call. Ayah masa tu, dia baru nak pergi hospital. Kiranya kan saya kata tadi simpang rumah saya dekat Sempadan kan. Sini simpang ke Temerloh, sini simpang ke Bera. Kami aksiden kat Bera. Ayah masa tu nak pergi hospital, adik saya. Kenapa? Adik awak saya kenapa? ketumbuhan otak. Dia baru lepas buat MRI. Nak discharge lah masa tu. So ayah baru nak keluar simpang tu orang call. Orang call cakap anak awak aksiden teruk. Datang Kampung Mengkarak. At that time, lori dengan kereta tu still ada? Ada. Yang driver lori tu lah, dia kat situ ada kawasan perumahan. Dia pergi ambil, minta kain batik lah, tutup. So memang hancur. Daging saya bersepai, tulang saya bersepai atas jalan. Kat lori tu pun, kat tayar lori tu penuh daging, tulang kat motor. Ayah kutip satu-satu tulang tu dalam kain. So berapa lama tunggu sampai ambulans sampai tu? Tak tahulah detail tapi lama juga. Lama atas jalan tu tersadai. And bawa dengan kakak ke tadi? Kakak apa jadi? Kakak masa tu saya tengok dia jauh sikit daripada saya. Saya macam buka tu saya tengok motor dulu kat sebelah saya. Saya memang rapat dengan motor. Kakak saya tercampak jauh sikit saya tengok. Oh, tercampak? Mungkinlah sebab dia jauh daripada saya. Macam jauh sikit saya tengok muka kakak dah pucat. Kaki kakak dia tercabut tau. Kaki dia macam mana nak cakap? Dia memang tahu kan kalau kaki Barbie tu cabut. Oh my god. Tu kakak kena potong kaki on the spot. Kiranya waktu kejadian tu kakak terus kena potong kaki. Potong kaki sampai mana? Macam yang kaki Barbie tu. Betul-betul macam tu. Separuh punggung dia tak ada. Faham. Kesian. So kakak awak pun jadi 2 orang lah Saya dengan kakak. yang tak ada kaki. Okay, awak cakap kakak awak kena potong on the spot. And how about you? Saya Okay, bila sampai hospital, apa yang terjadi? Okay, bila sampai hospital, dia hantar pergi hospital Bera dulu. Sebab prosedur kan. Sebab kita accident kat Bera. Bila hantar hospital Bera, tengok kakak lagi teruk. Kakak memang masa tu tak ada Kakak chance umur lah berapa untuk je? dia hidup. Kakak awak mau apa? Sekarang 20. Waktu kejadian Beza tu 2 tahun je dengan awak. beza 2 tahun. 19 lah. So sampai hospital Bera tu, dia doktor pun dia dah inform terus hospital Temerloh. Memang tak ada pakar lah kat hospital Bera tu. Dia inform Temerloh, dia cakap rekod lah, dia memang bagi dah terus. Lepas tu saya ingat lagi lah doktor tu, saya memang masih sedar sampai hospital. Doktor tu cakap kita hantar kakak awak dulu pergi Temerloh sebab kakak awak lagi teruk. Lepas tu sebab kakak saya ni dia pendarahan banyak. Banyak sangat. Lah, Dia memang teruk lah. Dia masa tu kritikal. So bila dia hantar kakak dulu pergi hospital Temerloh, kena terus masuk bilik bedah. Dia terus masuk bilik bedah, terus kena potong. Saya pula bila dah hantar pergi Temerloh, dia cek-cek semua, ditidurkan. Saya ditidurkan dulu. Berapa lama G ditidurkan? 2 minggu. Saya koma dalam 2 minggu. Lepas tu barulah doktor plan patutnya tangan saya ni kena potong juga. Daripada sini atas ni dengan kaki. Tapi ayah katalah, ayah kata cuba selamatkan dulu sebab kakak dia dah kena potong. Tak naklah saya juga kena potong kan. Ayah kata cuba dulu. Cuba buat dulu yang terbaik. So doktor cakap lah tak janji tapi kita cuba. So malam tu kami aksiden hari Rabu. Hari Khamis tengah malam tu baru saya kena operate.
So saya kena tahan jugalah, lama jugalah sebab doktor tak tahu nak buat apa. So maksudnya Khamis malam tu dia operate kaki je lah. Dia operate tangan sekali semua. Baru nak operate semua. Lepas tu masuk operation tu, mak dengan ayah saya ingatkan dah kena potong lah kan sebab doktor tak cakap buat apa. Ingat dah kena potong. Sekali esoknya tu sampai hospital dengan harapan macam fikiran kan. Dah kena potong. Ingat dah tak ada lah ni kaki dengan tangan. Sekali buka selimut tu ada. Dia letak besi kat luar. Kaki ada. Kaki ada. Maksudnya kaki besi daripada sampai daripada lutut lah. Tak. Daripada buku lali sampai atas perut. Full besi. Saya ada tengok juga awak punya TikTok tu. Apa ni, kiranya awak melalui banyak proses kan. So basically apa proses daripada pasang kaki and then apa yang jadi? Okay. Prosesnya tu daripada saya mula dia pasang besi dengan tangan sekali ni. Daripada sini besi dalam. Lepas tu pinggang, pelvic. Pelvic saya pun patah juga. Letak besi luar dulu. Lepas tu dalam 2 bulan macam tu pergi kena hantar kat Kuantan. Hantar Kuantan, masuk besi pinggang dulu. Pinggang dia buang yang besi luar, tanam skru. Tanam skru dia pergi hantar pula. Lepas tu buat skin grafting. Ambil kulit kiri tampal kat kanan sebab kaki saya memang hancur kan. Lepas tu balik ke Temerloh balik, tukar besi lagi. Dah masa setahun tu lah, tukar besi pula, besi lain. Yang kat tangan ni dah cabut besi. Lepas tu bulan 12. Skip bulan 12 tu saya cabut besi. Kaki tu dah tak ada besi, kiranya saya pakai simen. Bila dah pakai simen tu, kaki tu jadi makin lagi teruk. Saraf tu dah kronik. So daripada situ lah baru decide untuk masa tukar besi tu pun doktor dah cakap dah saraf tu kronik lah. Macam susah sikit nak buat. Lepas tu pergi appointment tu first bulan 12 tu lah. Pergi appointment, dia cakap dia pegang-pegang tapak kaki memang tak boleh sentuh langsung. Tapak kaki tu memang sakit sangat. So doktor cakap kalau ada pun kaki tu saya tak boleh berpijak. Nak bergerak pun memang susah kalau ada kaki tu. Jadi bincang dengan doktor semua, okay, plan setuju, potong je kaki tu. Apa? So G potong daripada separuh peha. peha. Separuh Ada sikit peha. tu. Ada peha sikit. Apa Tangan. Tangan Tangan okey. 3 jari je berfungsi. 2 ni dah tak berfungsi. Yang mana? Kan? Yang awak angkat ni lah. yang ni dah tak berfungsi. Tulang ni naik atas, yang ni pergi bawah. Lalu ni takut ubat. Bunyi G masuk hospital banyak-banyak pening kepala Long. Saya operation 7 ke 8 kali. Apa perasaan awak bila awak dapat tahu yang ni kena potong? Apa yang buatkan, sebab awak yang setuju kan? Awak yang setuju. Bukan parents awak. Sekalilah kan maksudnya. Okay. So apa yang membuatkan awak macam okay, fine. Saya kena potong kaki. Apa yang menguatkan awak and kenapa awak setuju? Okay, sebabkan saya setuju. Daripada bulan 2 sampai bulan 12 tu lama. Saya pun muda masa tu. Tengok kawan-kawan SPM. Lepas tu, saya rasa macam, tengok orang keluar, kita terlantar kat rumah kan. Okay, lepas tu, saya fikirlah mungkin, kalau saya potong kaki ni, saya boleh, macam mana, buka buku baru. Saya boleh jalan hidup saya macam biasa. Saya boleh jalan. Saya fikir sebab saya nampak kan, kakak saya, dia boleh jalan. So, saya fikir macam, okay, mungkin ni lah peluangnya untuk saya mulakan hidup baru. Kakak macam mana? Kakak macam ni juga lah berjalan dengan tongkat juga lah. So, G makan macam mana kalau tangan kerasnya tu? Yang Saya guna 3 ni lah. 3 boleh Boleh. Ke masa tu sedih saya dapat tahu tu. Okay, kan dah cabut besi. So harapan saya tinggilah untuk kaki tu kan. Yelah, Kaki untuk tu baik boleh-boleh. kan. Saya pun rasa macam, saya selalulah macam masa ada tukar besi tu, selalu cakap dengan Umi saya. Cakap, Umi tak sanggup lah Umi macam tu kan. Tak sanggup lah, rasa nak potong lah kaki ni yang macam tu. Tapi Umi cakap, tak apa dek, sikit lagi. Ni dah tukar besi, sikit lagi perjuangan kan. Bila dah cabut besi, saya pakai simen tu. Lagilah kita punya harapan confident kan. Saya punya harapan tu macam, okay, yes, sikit lagi. Proses tu, 90%. Okay, lepas tu bila dengar doktor cakap macam tu, kosong balik. Saya rasa macam sedih, saya nangis. G anak yang keberapa? 3. Ada berapa adik-beradik G? 5. G anak yang ketiga. Kakak nombor 2 lah. Ada abang sulung? Abang sulung. Adik lagi 2 bawah. So ayah bekerja sebagai apa G? Ayah pesara tentera.
Pesara tentera. So sekarang dia tak kerja lah. Kerja tangkap udang, nelayan lah. Oh. Dia bersara awal Part satu. Oh. Mak? Mak si rumah, mak tak kerja. Sebelum rumah. Kan awak cakap awak breakdown kan after potong kaki tu. Berapa lamanya awak ambil masa untuk bangun balik? 2 hari. 2 hari je? Okay, masa tu dapat tahu. Hari dapat tahu. Masuk kereta, depan doktor saya okey lagi. Depan doktor saya okey, tak apa, potong kaki. Masuk kereta menangis. Saya tak tahu, saya tak boleh nak kawal kan. Rasa sesak macam harapan kita tu hancur. Macam, yelah, progres kita lepas potong kaki adalah nak kesembuhan tu, proses kesembuhan baru pula. Ni saya, yang patah kaki tu dah proses dia. So, bila ni proses baru tu, nangis. Masuk dalam kereta tu saya nangis. Sedu, tak boleh cakap. Saya nangis, balik rumah pun nangis. Main phone, buka TikTok. Nangis. Scroll TikTok memang tak boleh fokus. So, esoknya tu, nangis lagi. Nangis. Lepas tu, saya fikir macam, oh, tak boleh macam ni. Kena nak fikir dah, lepas potong kaki ni macam mana nak buat. Lepas potong kaki ni, apa saya nak buat. Tu, saya fikir macam tu, lupa dah, tak sedih dah. Saya terus plan hidup saya lepas tak ada kaki tu, macam mana saya terus So plan masa dekat pergi hospital sekolah. tu, siapa yang bagi semangat Kak Ji? Kawan-kawan ke? Umi dengan abah saya lah, kakak saya. Umi dengan abah lah banyak. Dia macam teman saya kat hospital. Umi pun keluar masuk hospital juga. Asma kronik. Ada tu sama-sama masuk ward. So since hari pertama awak accident sampailah sekarang ni dah kira masuk setahun lebih lah kan. So bila awak dapat tahu awak kena potong kaki tu, okay, bila awak dah jadi macam ni, ada tak hari-hari ataupun bila-bila masa je lah yang awak rasa macam awak down? Ataupun awak tak pernah lagi rasa down since awak macam ni? How strong you are? Awak siapa sebenarnya? Yang saya down tu hari yang saya dapat tahu tu je. Lepas tu tak ada. Saya tak pernah down. So, apa reaksi kawan-kawan, cikgu, guru-guru masa awak accident tu dan masa kat hospital dan masa tu awak cakap tengah nak hadapi SPM dan sebagainya. So, macam mana reaksi diorang? Reaksi cikgu masa tu, masa dalam koma pun cikgu, guru besar semua datang ICU melawat. Kawan-kawan saya pun semua, lepas saya dah sedar pun diorang datang tengok. Menangis lah, diorang pun tak sanggup tengok saya dalam keadaan macam tu. Diorang memang tak boleh. Sebab saya memang rapat semua orang. Dengan cikgu pun saya rapat. So awak tak hilang satu pun daripada diorang since after you macam ni? Semua ada dengan saya, kawan-kawan saya, cikgu. So, awak SPM sastra sains ke? Tak. Perniagaan, ekonomi, geografi. Kalau benda ni tak jadi dekat awak, apa plan awak sebenarnya? Okay, plan saya sebenarnya masuk askar. Cita-cita saya memang nak jadi askar. Waktu first saya sedar daripada koma tu, saya minta maaf kat abah saya. Saya nangis-nangis bukan sebab apa. Adik minta maaf tak dapat jadi askar. Lepas tu saya nangis. Kenapa minat askar? Sebab saya kagum lah dengan ayah saya. Saya memang minat daripada dulu tengok kawat. Saya pun kat sekolah join kawat. Kat polis ke apa ke, saya masuk je. Saya memang minat lah, kagum. The saddest part is dia suka kawat. But she cannot use her leg anymore. So dia kalau kat sekolah ni kawat kadet polis semua dia ada tu. Dia dah jadi komander lah yang buat bagi arahan tu bukan? Bukan. Bukan lagi. Tapi setiap ada tu saya memang masuk. So cita-cita nak jadi askar. So sekarang apa cita-cita? Sekarang saya ubah. Plan saya sekarang Paralimpik. Saya nak jadi atlet. Paralimpik. Haji suka main apa? Memanah. So sekarang dah masuk kelas lah? Belum masuk lagi untuk sembuh dululah. Sebab saya pun baru je potong dalam 2 bulan potong kaki. So coach tu kata sembuhkan dulu baru masuk training. Beratnya rasa podcast hari ni. Meleleh air mata. So Ji, dalam keadaan Ji masuk hospital, keluar hospital, lepas tu decide untuk potong kaki tu kan, macam mana kekuatan tu? Yelah, even kita ni manusia biasa kan.
Kadang-kadang kita rasa keadaan satu ketika kita jadi macam give up. Ji pernah rasa give up tak? Tak pernah. Tak pernah Tak pernah rasa give up walaupun macam-macam masa tu kaki pula tak jadi, dah kena potong pula, tak ada rasa apa? Tak ada. Saya rasa macam masa potong kaki tu, saya tak rasa nak give up. Saya rasa ni peluang. Peluang untuk saya. So, saya Sebab awak dah stres lama dekat hospital. saya dah terlantar. stres, dah stuck dengan kaki awak ni. Setahun saya terlantar. So, saya fikir macam, potong kaki ni peluang untuk saya. Peluang untuk saya bangkit. Tu cara lah bagi saya. Macam, okay, mungkin lepas ni berubah. Betul, benda tu betul jadi. Sebab tu saya tak pernah rasa give up, tak pernah rasa down. So, apa yang saya fikir dulu, Masa benda tu lepas betul. aksiden tu awak tak ada nangis ke apa? Kenapa aku aksiden? Tak ada? Tak ada. Masa aksiden tu yang kaki terlantar apa benda semua, tak ada. Waktu saya pakai kaki besi tu, dengan kursi roda, saya naik pentas. Saya pergi juga ikut pertandingan menyanyi. Saya tak kisah pun orang nak cakap apa. Saya buat apa yang saya suka. Sebab abah saya ada, abang saya ada untuk tolong saya. Saya So, cakap, maksudnya family G ni memang support system yang kuat lah. support diorang tak ada pun macam cakap, dah kaki macam tu, tak payahlah nak ni semua. Sebab ada orang pernah komen kat saya, dia cakap kan, dah macam tu pun nak lagi join apa semua. So, saya rasa macam, tak apalah kan, family saya support. Selagi ada orang macam abah saya dengan alung saya boleh tolong, okey lah, pergi je lah. Lepas tu naik pentas tu macam, benda yang saya suka buat daripada dulu. Saya suka cabar diri saya. Cici ada satu soalan, tapi bukan pasal awak lah. Sebab tadi awak cakap ayah awak on the way ke hospital Temerloh kan, nak tengok adik awak. So basically, macam mana keadaan adik awak pula sekarang? Adik saya sekarang dia tak ada rawatan apa-apa sebab doktor tak dapat nak sahkan tu kanser ke apa. Dia sekarang cuma buat setahun tu akan pergi buat MRI dekat Kuantan. So basically sekarang dia okay je lah. Okey je. Berat betul ujian the same time pula tu. Okay. Alung tengok TikTok. G kan. Macam mana kan. Kalau kita ni kalau sakit kan kita tak ada mood tau. Tapi G boleh bangun dengan pakaian hospital lagi buat TikTok. Macam mana boleh? Masa tu random je. Saya nak discharge. Masa nak discharge. So saya macam, bestnya cubalah menari kejap. Memang lama dah kan tengok tu. Tu pun first time saya menari macam, okay, tak apalah, cubalah kejap. Letak phone, lepas tu buat nari gitu. Tak ada orang record, memang letak je. Saya ambil meja, saya letak telefon kat situ. Saya berdiri. So kaki kiri G ni memang kuat lah. Kuat. Yang ni tak ada patah apa-apa. Cuma ada bekas ambil kulit. Bekas grafting tadi. Alhamdulillah. So basically masa, yelah baru 2 bulan kan, baru 2 bulan. So macam, apa cabaran paling besar awak sepanjang awak menikmati hidup macam ni? Cabaran paling besar. Rasanya macam tak ada juga. Tak ada. Sebab saya rasa macam hidup Awak saya tak ada macam rasa biasa je. kekok ke macam, susah lah berjalan pakai tongkat ni? Tak ada. Tak ada. Saya rasa macam biasa je. Saya boleh naik tangga. Macam tak ada lagi lah yang susah bagi saya. So, okey apa je. yang orang lain buat, awak pun boleh buat. Boleh. Awak cabar diri awak macam tu. Tak ada satu pun benda yang dulu masa awak okey, awak boleh buat. Bila awak dah tak ada ni, awak tak boleh buat. Ada tak? Tak ada. Ke semua awak boleh jalan je hidup awak macam biasa? So boleh. Saya boleh masak. Dia Kemas boleh bilik. dia boleh tune dia punya perasaan tu. Macam Cik dengar dia cakap tadi dia nak jadi askar. Now dia kaki dah tak ada sebelah. So, tak apa, dia tukar. Dia tukar. Sebab tu kadang-kadang kita ni dalam hidup Allah akan bagi ujian dekat kita atas kemampuan kita. Okay, contohlah nak jadi askar tak boleh. Dah kena sekat laluan tu. Ada lagi pilihan lain. Kita boleh lagi pilih benda lain yang peluang kan. Banyak lagi. Boleh kita cuba je. Jenis saya cuba je dulu. Cuba je. Bagus. Tuhan takkan bagi kalau kita tak mampu. Bila kita ada ujian ataupun kesusahan, maksudnya kita mampu. That's why Tuhan bagi untuk kita. Betul tak, Cik? Betul. So, kawan-kawan sekarang kalau nak keluar apa, keluar kawan-kawan. Keluar. Kawan-kawan datang ambil lah. Kawan datang ambil, pergi lepak, pergi je macam biasa.
Ya. Lepas tu ada tak yang bila pergi lepak keluar pandangan orang? Ji dia tengok Ji. Ada. 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 Itu biasalah orang kan, dia macam tengok kelainan kan. Ha. Kalau pergi mana tu ada je orang tengok, dia mesti tengok je sampai kita duduk. Lepas tu Kalau dah duduk tu pun tengok je. Saya buat tak tahu je. apa perasaan Ji masa tu bila orang tengok macam tu? Tak rasa nak marah ke apa? Tak. Saya rasa macam kalau saya pun dulu kan tengok orang macam tu, kita pun tengok. Saya pun tengok je orang macam tu dulu. Saya rasa macam alah, tak ada apa. Diorang nampak benda yang pelik kan. Tengoklah. Ji merasakan diri Ji pelik ke? Tak. Rasa macam mana nak cakap? Kita tahu lah lain kan, ada benda yang lain. Kayak satu kaki, mestilah orang nak tengok kita kan macam, oh dia satu kaki lah, dia jalan pakai tongkat. Mesti orang yang mesti cakap, tengok dia jalan pakai tongkat. Saya macam, oh okey je. Tengoklah macam tak ada apa pun, tengoklah. Saya tak rasa malu ke, tak rasa pelik ke. Dengan sebelah kaki kiri ni Ji boleh berdiri? Boleh. Bangun macam tu boleh? Boleh. Betul? Betul. Tanpa tukat? Boleh. Apa dia? Saya tengah cakap dengan audience luar tadi. Dia boleh bangun tanpa tukat? Saya boleh jalan tanpa tongkat. Tak payahlah. Alung tolong. Bangun je boleh? Boleh. Tak payah tolong pun boleh. Tak payah tolong? Okey. Betul? Betul. Ush. Sebelah. Saya boleh berdiri selama 5 minit. Boleh? Oh my god. Duduk je. Duduk je. Alung pula risau. Kita nak exercise angkat kaki sebelah tu pun tu mengambing. Kaki Sebab kita ada beban. berat. Berat. Berat, besar. Ya, saya besar. Memanglah susah kan? Kau ni ringan je. Kalau berhenti balance, okey. So adakah untuk balance kan macam tu Ji kena diet sikit ke apa tak ada? Tak ada. Makan je? Saya tak diet makan ni apa. Metabolisme tinggi. Bagus. Satulah. Kita orang ni pelik ni. Mana kekuatan Ji yang Ji dapat ni. Cece pun dah sampai menangis dah tadi tengok. Ji cerita Ji sedikit pun Ji tak menangis. Sedikit air mata pun tak nampak dekat Ji. Maksudnya Ji tak ada apa-apa. Macam Ji rasa diri Ji ni okey je. Okey je. Mana kekuatan Ji dapat pertama dan apa pesanan pada kawan-kawan kita kat luar tu yang tengok Ji, yang kadang-kadang sedikit masalah pun boleh nak give up, nak itu, nak buat ni, nak buat tu. Sedikit je. Mungkin Tuhan uji sikit susah dari segi apa-apa je lah, kehidupan ke, rezeki ke apa ke. Sikit Tuhan tarik dah apa? MMD. MMD tu apa? Major mental disorder. Ya. So, apa pesanan? Okay, pesanan saya lah kan. Untuk orang yang kat luar sana yang diuji lah. Okay, contoh kalau kita satu jalan tu kita disekat. Okay, tak apa, kita cuba jalan lain. Cari jalan lain. Okay, lagi satu, kita ni masih ada nyawa. Kita masih ada kaki lagi satu. Masih ada tangan. Kita boleh je buat apa yang kita suka. Lepas lagi satu, semua ni pinjaman je. Kita bila-bila pun boleh tarik kan. So, pesanan saya, jangan give up. Fikirkan orang sekeliling, fikir untuk diri sendiri. Kalau kita down, kita mesti stres kan. Kita enjoy je. Macam mana saya nak cakap? Macam, kita buat apa yang kita suka. Jangan fikirkan satu benda tu halangan. Jangan fikir benda tu halangan untuk kita. Banyak lagi cara-cara lain. Buat diri kita happy dulu. Dari segi macam rezeki apa semua tu kan. Cari jalan lain. Kita cari, contoh, macam kena buang kerja. Cuba cari lagi kerja lain ke. Sekarang kan boleh buat affiliate kat TikTok. Banyak lagi cara lah, jalan tu. Jangan fikir satu benda tu menghalang kita punya kehidupan. Macam fikir benda tu sekat kita punya kehidupan kan. Itu je lah saya fikir. Saya nak tanya, apa sebenarnya yang membuka macam yang membuka awak untuk share apa yang jadi dekat awak dekat dalam Macam mana boleh macam mana awak boleh ada kekuatan nak share cerita awak. Macam mana awak boleh jadi kebanyakan dalam TikTok, IG, medsos ni yang indah-indah je. Betul. Jarang orang buka. Yelah kan, nak menceritakan sesuatu semua. Ya betul, boleh jadi pengajaran pada orang lain. Dan bila Alung tengok Ji dalam TikTok pun, Alung pun rasa wow, budak ni Alung nak jumpa lah, macam tu. So macam mana macam mana lancar tadi?
Macam mana ada kekuatan untuk share pengalaman awak dalam TikTok? Sebab ramai je yang macam saya pun kan. Tapi dia tak berani. Dia malu nak keluar. Dia malu dengan diri dia. So saya buat TikTok awalnya daripada meniaga cendol. Dengan Masa abang. macam awak meniaga cendol? Oh, bukan. Masa saya sihat. Tu yang boleh viral. So kiranya meniaga cendol, video cendol tu viral. Lepas beberapa hari viral tu, accident. So orang tahu orang cendol ni accident. So lepas tu saya saja up video masa tu ada kaki besi. Dari situlah awal mulanya. So saya fikir macam saja je nak post. Saja je nak post kan. Lepas tu lama-lama tu tengok orang komen-komen nak tahu lagi macam mana proses apa semua, saya share. So saya rasa macam ramai orang bagi kata-kata semangat tu yang buatkan saya okey lah nak buka diri kat sosial media ni. Orang komen, support, apa semua bagi kata-kata semangat. Orang kata nak lagi tengok. Okay, saya pun teruskan buat konten-konten, tunjukkan diri saya. Saya buat live. Dari situlah dapat kuatan daripada netizen semua. So, senang cerita awak, disebabkan awak viral ni, ramai tak yang cari awak, yang datang cari bagi bantuan ke apa ke? Ramai lah. Faham. So, sekarang ni, awak tengah buat apa? Currently, what are you doing? Sekolah. So, cendol still buat lagi lah. Cendol dah tak. Abang dah kerja kat tempat lain. Oh, dulu buat dengan abang lah. Bisnes dengan abang. Okay, rasanya kita berhenti kejap. Okay. Ji duduk dulu. Ji relax dulu. Cici sama nangis kejap. Okay, kita rehat kejap. Take 5 kejap. Okay, dalam rancangan Duduk dulu. Ambil masa kejap, duduk dulu. Jom kita bincang, jangan gaduh dulu. Tarik kerusi kawan, duduk dulu. Okay, kembali lagi dalam rancangan Duduk dulu. Duduk dulu. Okay, masih tengok muka Alung dengan Cece lagi kat sini. Dan tetamu kita pun masih ada kat sini. Adik G ni. G. Orang yang bersemangat untuk meneruskan kehidupan. Cuma G, Alung nak tanya. Masa G berlaku insiden tu dan proses G sampai ke tahap ni, siapa yang banyak membantu? Banyak membantu daripada YB Bera, YB Temelur. Ada Datuk Sabaria. Datuk Sabaria tu Oh, banyak. Datuk Sabaria. Alung kenal tu? Datuk Sabar. Dia Tanya dia kenal Alung mungkin, insyaAllah. banyak kan lah dekat atas rumah lagi. Ada lagi. Mak tahu yang lebih-lebih saya banyak Mak, tak mana Mak? ingat. Satu lagi, Mak. Menteri Besar Pahang ada. MB Pahang pun ada bantu. Alhamdulillah. Tuanku Permaisuri pun ada. Tuanku Aziza. Kita akan dapat, insyaAllah lah, dapat sponsor kaki daripada Yayasan Istana Pahang lah. Yayasan Istana Pahang. Kaki palsu. Palsu. Oh, kaki palsu. So, nanti dia akan ukur lah kan? So, apa perasaan awak dapat tahu yang awak akan dapat kaki? Happy je. Tak sabar lepas ni jalan tak payah pakai tongkat. So, lepas ni Ji? Sekarang ni awak dalam proses sekolah, lepas tu awak ambil SPM kan? And then mungkin lepas tu awak akan melanjutkan pelajaran ke universiti. So mungkin sekarang ni jadi support system awak dalam family, mak, abah semua, abang semua kan. So selepas ni mungkin masuk ke alam universiti, ke alam pekerjaan, kerjaya. Mungkin awak kena meneruskan kehidupan sendiri, berdikari. Macam mana tu? Awak pernah terfikir tak? Pernah. Saya pernah juga terfikir macam mana satu hari nanti kalau Umi dengan Abah tak ada nak tolong saya, abang saya dah tak ada. So sekarang saya dah cuba slow-slow untuk berdikari. Saya cuba dulu buat sendiri. Kalau tak boleh, saya minta tolong. So sekarang ni banyak yang saya cuba buat sendiri. Cuba nak hidup berdikari. Seperti? Masak. Saya boleh masak sendiri kat rumah. Okay, kemas, basuh kain, basuh baju semua saya dah boleh sendiri. So banyak benda yang saya dah boleh buat sendiri. Cuma kalau kenderaan tu lah. Kalau kereta tu belum lagi. So kalau awak nak keluar, semua orang ambil lah. Orang ambil, orang hantar lah. So tak ada tanpa tahap berdikari, pergi naik bas sendiri, ambil Grab sendiri, tak ada lagi. Kalau sekarang kawan. Kalau nak pergi lepak, kawan ambil.
Keluar tu banyaknya keluar dengan abang lah. Keluar dengan abang, dengan kakak sekali. Dia kata. Macam tadi awak cakap future plan awak nak sambung Paralimpik kan? So kalau in studies pula awak nak further in apa? In subjek apa? Major in apa? Mungkin art. Art. Saya nak ambil seni. Awak pandai melukis? Melukis, mewarna semua boleh? Boleh. Apa pelajaran yang awak minat? Seni. Seni. Seni, ekonomi. Ekonomi, business. Boleh jual dia punya. Baik tak? Kenapa tak ambil ni? Accounting? Tak ada. Kat situ ada perniagaan, ekonomi, geografi tu je ada. Kelas saya. Accounting tak ada. Tak, mungkin I Time mean bila universiti nanti. Oh. Saya tak fikir pun nak pergi U sebab BSPM memang target saya pemain sukan lah. Paralimpik. So what is your plan B? Kalau Paralimpik macam tak ni sangat. Paralimpik mungkin mengambil masa. Mungkin masa. kita awak baru nak start dengan umur 18. Mungkin ada yang dah start awal mungkin kan, kita Senang tak cerita tahu. in terms of So apa plan B awak? Plan B, saya jadi penyanyi. Baru-baru ni saya ada pergi audition Rusa Music. Oh, Kat Puchong. tahu. Saya pergi. Tak lepas. Tak apalah. Nanti cuba lagi kalau ada. So, plan B tu menyanyi. Tiga saya letak lukisan. Bagus. So, bidang lukisan ni susah sikit kan. Fikirkan lagi lah. Lagi. Ya. Kan? Sebab dia kehidupan sebenar tu tak semestinya apa yang kita minat. Ini nasihat sebagai kakak-kakak ni, kakak-kakak kan. Semestinya kehidupan sebenar tu tak semestinya apa yang kita minat. Kehidupan sebenar tak semestinya apa yang kita gambarkan. Betul. Sebenarnya. Mungkin adik-adik berdua ni rasanya yang betul melalui kehidupan kakak lah ni. Along lah. Kita belajar lain, kita kerja lain. Kita tak suka benda tu, bila besar itu yang kita jadi. Macam Along daripada kecil, Along adalah bukan yang orang yang menyendiri, maksudnya orang introvert yang tak suka bercakap, yang tak suka, tapi lain jadinya bila dewasa. Tapi benda tu boleh bertukar 360 darjah. Tapi nasihat sebagai seorang kakak, jangan tertumpu pada satu benda. Buat banyak benda supaya satu masa nanti bila kita tahu, rupanya ini peluang. Kita tak tahu ke depan ni apa peluang yang kita ada. Kalau kita tertumpu pada satu benda, tiba-tiba peluang tu kecil yang minat ataupun tumpu tu. Jadi kita tak jadi hero dalam bidang tu. So kalau kita cuba banyak benda yang kita buat, bila ada peluang tu, at least kita dah tahu basic. So mungkin kita boleh jadi champion apa yang kita buat. Itu nasihat lah. Pengalaman Alhamdulillah lah. Alung ni lebih seorang kakak lah menasihati adik-adik ni untuk you punya future yang lebih bagus sebenarnya. Talking about future, kita dah cakap pasal dia punya plan, kita dah cakap pasal dia punya studies. Kita ke depan sikit. Pasangan hidup. Pernah tak awak terfikir, mak jangan marahnya? Kita nak tanya, ada boyfriend? Sekarang tak ada. Okay, Jangan takut dengan mak. Kita takut dengan mak tak Saya apa-apa cerita kat mak. Bagus. Sebenarnya ada boyfriend pun cerita kat mak. Masa Sebelum ni ada lah. Sebelum ni ada. Sebelum ni ada. Masa kejadian tu still ada? Masa kejadian tak ada. Tak ada. Sebelum kejadian adalah. Okay. So nanti bila dah besar, awak ada terfikir tak pasal pasangan awak? Awak ada takut tak macam, aku dah ada satu kaki je ni, jatuh maki aku ni mungkin tak kahwin kot. Pernah tak ada terfikir macam tu ke? Awak ada macam mana lah fikiran awak terhadap pasangan hidup bila awak dah besar nanti? Dah lupa besar betul sebenarnya. Memang macam tu. So, tak ada pun macam terfikir aku satu kaki tak ada orang nak aku. Tak ada, sebab ada ramai je yang DM saya nak ajak berkahwin, tapi saya masih muda 18. Saya macam tolak dulu. Awak pun lawa dek. Ada ayat TikTok tu, dia pula lawa macam mana. Adalah, tapi macam buat sekarang tak terfikir lagi. Tapi mungkin satu hari nanti adalah. So basically dia yakin lah. Yakin, saya yakin. Confident ke? Confident kena ada. Okay, disebabkan awak confident, saya nak tanya lagi satu soalan. Kan ada video yang awak buat dengan kakak awak tu kan, yang caption awak tu lupa, tapi dekat dalam komen tu
pasal apa yang Roblox tu? Core blocks. Macam lepas tu apa lagi, apa komen dia, macam mana boleh sama ni, macam tu. Macam mana awak boleh counter back, macam mana awak boleh terima komen-komen macam tu? Sebenarnya awak terima ke tak? Itulah soalan dia. Terima je, tapi bila banyak-banyak tu kita rasa macam apa benda ni, semua komen core blocks ni macam search kan. So bila tahu tu macam ni ke cool juga, sebab saya saya, kakak, adik, semua kita orang main Roblox. Main Roblox. Tapi tak tahulah core blocks apa. Tak tahu, adik saya tahu. So bila tanyalah, Ika apa benda core blocks ni? Lepas kata, ni core block tu, tunjuklah satu kaki. Weh, gempak. Pasal benda tu mahal kan. Nak beli benda tu mahal. So saya macam, cool juga So saya buat caption. Saya buat caption. Apa caption saya masa tu? Adalah core block something yang saya tulis kat caption. So ramailah komen-komen pasal benda tu. So saya rasa benda tu macam cool. So budak-budak tu, core blocks in real life. Saya macam, cool diorang kata ni. Lagi satu kan Kak U, kalau Kak U perasan lah dekat dalam video diorang kan, yang awak buat dengan kakak awak juga, ada satu video tu awak pakai seluar. Lagi satu seluar sebelah tu korang potong. Ni sama, dia potong. Yelah. So memang setiap kali awak beli seluar, mana-mana seluar ke apa Potong. memang potong. Lepas tu nanti kalau ada kaki nanti, Beli seluar baru. Tak apa, dapat kaki tu lambat lagi. Sekarang je dulu. Seluar kita orang lama-lama pun semua kita orang potong. Oh ya ke? memang buat sama-sama dengan kakak potong. So, Buat sendirilah. Buat sendiri. buat tu Potong, dalam jahit. keadaan yang sedih ke gembira? Gembira seluar baru. Seluar baru potong-potong, jahit. Macam kakak awak pun positif. Maksud kakak awak pun sama macam awak, positif. Tak adalah macam tengah-tengah potong tu kaki kita dah tak ada, sebelah tak ada. Tak ada. Kadang-kadang tu kita orang macam boleh ke cakap macam boleh, sensitif pula benda ni macam kadang pun kita cakap core blocks. Kita saling mengejek macam sinilah adalah satu kaki yang macam tu. Kita macam sadar macam tu. Kita cakap-cakap macam tu. Dia pun macam okey. Kadang-kadang tepilah sikit satu kaki yang macam tu kan. Lepas tu balas balik, sama je, kau pun satu kaki yang macam tu. Kita macam berbalas. Kakak ada boyfriend dah? Kakak tak ada. Tak ada. Kakak sekarang buat apa? Kakak tak buat apa kat rumah je. Dia pun ada plan nak masuk Paralimpik juga ke? Tak, Dia kakak ada share tak plan dia apa dengan awak? Tak sosial dengan kakak ni. Dia macam, dia memang daripada dulu masa sihat pun duduk rumah. Introvert lah. Dia introvert. Tak bergaul dengan orang. Kawan pun seorang tu je. Dia seorang je kawan dia. Kalau keluar pun dengan itu je. Kalau macam awak kan, awak lebih kepada seni kan. Lepas awak berani. Awak lebih kenal kakak awak. So kalau kakak awak ni, awak nampak dia macam mana? Dia boleh, dia ada maksudnya confident ataupun dia lebih positif macam awak ke dia macam murung sikit ataupun ke dia ada tak? cerita ke dekat awak, lepas ni aku nak buat macam ni sebenarnya. Itu plan aku, ada tak? Tak. Dia plan dia nak duduk kat rumah dengan mak ayah, nak duduk sampai ketua, dia kata. Kalau boleh nak duduk je. Masa sihat pun tu cita-cita dia. Oh ya ke? Cita-cita Nak dia jaga mak ayah. nak duduk dengan umi abah, dia kata, sampai tua. Kalau boleh dia tak nak kahwin. Masa dia sihat pun dia cakap macam tu. Awak tak ada pula convince dia, kau kena. Adalah selalu saya ajak dia kan. Saya daripada umur 16 tahun saya dah pergi, kau cuti sekolah lama kan. Saya pergi KL, saya kerja daripada Temelloh. Kerja KL ni sebulan duduk rumah makcik. Kerja, saya mau balik sekolah kerja. Awak kerja apa masa tu? Kerja kedai kucing, kedai klinik haiwan. Suka haiwan? Saya suka haiwan. Banyak saya pernah bela kura-kura, tupai, arnab, semua saya pernah bela. Sekarang ada lagi lah. Sekarang tak boleh, kuman. Oh, faham. So, Sedih tak? Sedih. Ada awak apa? Okay, ni antara salah satu kekurangan bila Cece tengah cari mana tempat G sedih ni. Tak ada, semua benda tak sedih ni. Okay, Macam mana dah ni? jumpa dah satu ni. Dah jumpa dah satu ni. Okay, apa yang awak rasa macam kurang? Satu, awak tak boleh nak jaga haiwan. Padahal awak suka haiwan. Apa lagi? Haiwan je lah yang paling saya rasa rasa macam tu. Sebab saya tak boleh jaga haiwan. Sebab saya memang suka bela lah. Apa yang membuatkan satu benda yang awak buat yang rasakan selepas awak jadi macam ni yang boleh awak menangis? Apa? Kalau dulu yang masa saya ada kaki lah. Saya terlantar tu askar. Tak boleh jadi askar. Kalau fikir benda tu saya rasa boleh nangis lah. So, kecewa kan. Lagi satu, dulu tangan saya ni tak boleh gerak. Benda ni pun saya nangis juga sebabkan benda ni. Tangan saya tak gerak, saya fikir saya tak lukis.
Oh, yelah. Benda salah satu yang paling saya selalu buat lah. Saya tak boleh buat masa tu. So benda tu lah buatkan saya down juga. Tapi lama tu saya fisio cuba, walaupun tangan macam ni, saya cuba genggam pensel. Boleh. So sekarang tu dah tak sedih lah sebab saya dah boleh buat. Saya jenis macam tu. Dia jadi macam kecil sikit tangan ni kan? Yes. Ke bawah tu lah. Itu je yang membuatkan awak rasa sedih lah. Sebab benda lain semua saya boleh buat lagi. So awak kat sini 3 jari je yang function. So awak ada tak macam try untuk gunakan tangan yang ini? Macam try untuk mejakan tangan awak ni? Saya boleh lukis tangan ni waktu Oh, accident ya ke? pun. Masa tu lah saya cuba nak bangkit. Masa tu tangan ni tak boleh. Kaku, keras kat sini. Tak boleh gerak. Saya cuba suruh, masa accident tu saya baru beli canvas. Pagi saya accident petang. Pagi dalam pukul 11 tu saya baru beli canvas, berus baru, cat baru. So, saya tak sempat guna pun. So, masa balik rumah tu saya terfikir, oh masa accident tu ada beli, si baik simpan, ingat lagi tempat simpan kat mana. Suruh ayah ambilkan, cuba pakai tangan kiri boleh. Jadilah lukisan tu. So start daripada tu, okay, praktis lagi tangan kiri, boleh je lukis apa benda semua. So lama-lama tu boleh dua-dua tangan boleh. Dia sebenarnya hilang satu benda, dia akan dapat another strength tau. Baguslah awak ni. Rasa macam Mula tu ketar juga. Tangan ni pegang. Macam ni letak sandar kat dinding. Buat lah segala cara, semua cara buat. Lama juga nak siap lukisan tu. So lama tu okay, hilang dah. Dah boleh dah pegang pensel, menulis tangan kiri. Cuba semua. Awak memang suka nyanyi? Lagu apa awak suka nyanyi? Lagu macam-macam. genre Lagu awak, comel. genre awak lebih kepada apa? Jiwang. Cuba nyanyi sikit nak dengar. Lagu yang lah saya suka satu lagu ni. Macam relate lah dengan hidup Okay, saya. try. Oh Tuhan, berikanlah aku kekuatan menempuhi dugaanmu. Aku percaya ada hikmahnya di setiap dugaan yang ku terima. Okay, mana-mana Kenapa? music Kenapa? label boleh ambil dia ya. Nervous? Lirik lah, saya nyanyi tu, saya tengok lirik. So why awak suka lagu tu? Adakah kena mengena dalam kehidupan awak? Saya dari dulu lagi suka nyanyi lagu tu. So sekarang ni bila lepas accident tu, tengok lirik dia macam lagi relate related lah. Oh relate. Yang saya nyanyi lagu tu. Waktu first, lepas saya potong kaki tu, saya nyanyi lagu tu, nangis. First saya nyanyi lagu tu nangis sebab saya boleh rasa kan lirik tu. Sebelum ni tak nangis pun. So mana-mana music label boleh ambil dia ya. So maksudnya dalam hati awak tu rasa benda kehilangan ni. Cuma awak strongkan diri, kuatkan diri supaya benda tu tak nampak. Dan awak nampak positif. Kalau tak rasa, takkanlah awak nyanyi, awak nangis. Rasa sebenarnya. Rasa. Tapi awak cuba untuk tutup benda tu. Tak nak orang lain nampak. Why? Bukan tutup, lebih kepada tak fikir. Kita tak fikirkan benda tu. Sebab tu saya boleh nampak macam saya tutup, tak nampak, tak tunjuk ke orang lain. Tak pun, cuma macam bila kita nyanyi tu, kan kita nyanyi, kita sebut lirik tu, tiba-tiba je nangis. Keluar air mata, rasa sedih macam tu. Lebih kepada tak fikir. Lepas nyanyi lagu tu tak ada dah. Habis itu je. Okay, kita sebut tentang OKU, orang kelainan upaya. G dekat. Ada. Dekat OKU. Ada. So, yelah biasa kita tahu yang orang OKU ni dia ada kelebihan dia sendiri. So, awak mestilah dah tahu kan, dah cari, dah jumpa, dah nampak. So, apa antara advantage yang awak dapat since awak tahu awak adalah seorang OKU? Yang awak macam e-function. Contohnya macam kalau saya OKU, saya rasa macam parking tu orang OKU ni memang function gila. So saya tak payah nak cari. So kalau awak pula? Parking tu tak sangat sebab kadang-kadang nak pergi pun
Dah full parking OKU tu. Parking tempat lain. Okay. So kalau awak apa? Kalau saya bulanan dapatlah untuk support beli barang-barang cuci luka. Oh, bulanan pun dapat. Bulanan Macam dapat. tak tahu benda tu. Bulanan dapat. Lepas tu kalau kita pergi tengok wayang ke apa ke dapat diskaun. Ada diskaun untuk OKU lah. Kalau tempat pun rasanya ada yang untuk OKU punya. So awak rasa benda-benda tu semua advantage awak rasa seronok macam awak rasa lagi suka jadi macam ni daripada sebelum ni ke macam mana? Ada jugalah. Rasa seronok jadi macam sekarang seronok lah juga. Lepas tu Sebab dia semangat dia kuat. Cuma tak ada kelebihan macam orang lain. Itu je. kalau pakai kursi roda dulu tengok wayang naik daripada atas. Dia tak masuk ikut pintu biasa, naik daripada atas. So best jugalah kita dapat explore benda-benda baru kan. Kita baru tahu. Bagus ni. Jadi boleh buat orang lain semua jealous dengan dia. Tapi contoh lepas ni nak pergi belajar kan. Nak buat kehidupan sendiri. Ji ready ke benda-benda tu? Ready. Ayah mak lepaskan? Lepas. Tapi berat jugalah. Mula tu saya minta izin pujuk. Boleh lah. Awak minta izin pujuk apa? Sebab kalau main sukan tu kan duduk Kuantan. Sebab dekat Kuantan saya duduk Temeloh. So macam berat sikit lah. Umi dengan abang nak lepas tu. Boleh ke adik ni sendiri semua? Saya cakap boleh. Tak ada masalah. Boleh je. Sebab kat situ pun bukan seorang. Saya pun dah boleh sendiri. So saya rasa boleh lah, yakin. Saya yakin dengan diri sendiri. Lama tak nak dapat approval daripada parents untuk awak join Paralimpik ni? Dalam 2-3 hari lah jugalah. Sebab senang juga. Sebab Umi saya tu minat sukan juga. Teringin. Oh ya, Umi. Mana Umi ya? Dulu Umi atlet. ke? Wakil Sandakan Sabah. Oh ya ke? Atlet apa? Hoki. Hoki. Uminya orang mana Umi? Sandakan. Sabah bang. Cik-cik orang Sabah juga. Oh Sabah. Faham. So ada apa-apa soalan daripada luar? Dengan mungkin penerimaan kawan-kawan cikgu kat sekolah tu, adakah dapat special treatment ke apa ke? Ada tak? Waktu first saya masuk sekolah tu, ni saya terharu jugalah. Part yang paling saya rasa macam wah, macam ni rasanya. First day saya masuk sekolah tu, ayah saya, cikgu tu suruh apa tau, dia suruh hantar terus depan kelas. Kelas saya patutnya tingkatan 5 semua dekat tingkat 3. Dekat 2 macam tu. Lepas tu cikgu turunkan kelas saya je ke bawah. Kelas saya dia letak ke bawah tepi jalan. Memang ada kelas lah kat situ. So setiap kali datang sekolah, ayah akan hantar sampai depan kelas. So kelas awak dan tu berapa? Dipindahkan satu kelas tu. Dipindahkan Kerana dia. Comel. Lepas tu ada lagi lah cikgu macam ada orang sebelah saya tu. Cikgu cakap dekat dia, jangan bagi saya pergi mana-mana seorang. Kemana pun dia pergi, awak kena ikut, dia cakap. Jangan biarkan saya pergi seorang. Siapa dia? Table mate saya sebelah lah, seat mate. Namanya duduk siapa? Cuba sebut sikit biar nama dia ada dekat dalam podcast ni. Alah, saya pun tak ingat. Tak ingat dah. Dia sana tolong awak lupa. Tak boleh kat, sebab saya duduk je dalam kelas. Saya nak takut lah macam menyusahkan ke apa kan. Oh, baru lagi lah masuk kelas ni. Baru. Saya pun baru 2 hari je pergi sekolah. Lepas tu saya masuk UAT. So macam sempat lah nak kenalan lebih tu. So ada lagi cikgu tandas tu, patutnya berkunci. Dia dekat dengan kelas saya. Tandas tu berkunci. Cikgu bagi kunci tu kat saya. Oh, tandas guru. Bukan tandas guru. Tandas tu di depan tandas guru. Kiranya tandas tu memang kunci, tak pakai. So cikgu bagi kunci kat saya. Cikgu cakap dalam kelas, dia kata, orang lain jangan masuk tandas ni. Ni seorang je boleh. Macam tu. Lepas tu cikgu tu cakap lah, lepas tu kalau nak pergi surau ke, nak pergi bilik seminar ke mana-mana, cakap dengan cikgu yang suruh pergi tu, kita orang tak boleh pergi sebab ada ni. Dia cakap macam tu. Suruh kena cikgu tu yang datang situ. Pernah sekali tu saya pergi juga dewan tu. Ramai-ramai kena pergi dewan. So pergi. Bila pergi tu baru cikgu tu ingat saya ada. Macam kena jalan jauh kan, naik tangga turun. Lepas tu baru cikgu nampak, cikgu marah yang kawan sebelah saya tu. Dia kata, kenapa pergi juga sini? Dia kata, patutnya awak kena ingatkan cikgu tu. Dia kata. So habis jugalah satu kelas tu. Kena jugalah masa tu dengan cikgu. So saya rasa macam bersalah jugalah sebab dia kena. So saya cakap, tak apa, boleh je. So penerimaan kelas tu okey, kawan-kawan okey, walaupun kena marah dengan cikgu semua. Dia macam okey lah, sportif. Kalau nak pergi mana-mana pun mesti yang lain pun cakap, jaga dia, tengok-tengok dia apa semua, jatuh nanti apa semua.
Kalau nak pergi mana, tak payah. Ke sini je. Dia kata, duduk sini biar aku pergi tolong apa semua. Baiklah semua kawan-kawan. Awak takut tak kalau kena bully? Tak adalah, bukanlah dekat sekolah ke. I mean dekat mana-mana lah. Takut tak kena bully as someone yang... Pernah terfikir tak macam tu? Tak pernah fikir. Sebab saya rasa ada je seorang budak ni dekat sekolah. Dia Siapa macam- budak tu? Ya, teruskan. Dia tak adalah bully. Dia macam dia tegur lah kaki kan. Dia nampak kaki tu. Saya tengah jalan nak pergi surau. Lepas tu dia tengok kaki. Lepas tu dia kata, walau weh kaki dia weh. Dia jerit lah sampai kawan-kawan dia tengok lah. Lepas tu saya pun tengok je dia. Lepas tu saya senyum lah. Kawan-kawan saya yang marah. Sebab ada kawan-kawan saya sekalian kata, kau ni kenapa? Kau tak ada adab ke? Dia orang yang marah-marah. Saya macam tak apa. Dia budak form 1. Saya macam biarlah. Dia pun tak pernah nampak kan. Faham je. Faham kesan ni. Tapi okey lah. Ni ada, G ada persekitaran sekolah, guru, kawan-kawan yang baik. Tapi jangan terlampau positif je. Nanti G akan berdikari masuk ke alam ni, pekerjaan semua kan. Kena simpan sikit. Semua kena sini. Kena simpan sikit. Dan Along nak G terus kuat lah. G terus kuat supaya tak apa kalau G belajar kat KL boleh kawan dengan Cece. Boleh. Kira paksa saya. Okey, ada apa-apa lagi? Okey, soalan. Contoh macam masuk tahun ni raya lah kan. So dah raya kedua tanpa kaki lah kan. So ada tak impact kat dalam diri? Maksudnya perubahan daripada sebelum ni kita raya macam ni, macam dulu berjalan apa. So maksudnya dah raya kedua tanpa kaki ni ada impact yang kat diri tak? Rasa buat beza ni daripada dulu dengan sekarang aku beraya ni. Ada tak rasanya? Rasanya mungkin macam lebih susah lah sebab saya pakai tongkat. Kita nak pakai baju dengan baju kurung, dengan tudung, apa semua. Macam panas, cuaca panas. Susah lah pergerakan tu. Tapi tahun ni lebih okey daripada tahun sebelum ni. Tahun lepas saya atas katil raya. Sebab saya terlantar. Tapi atas katil pun pakai baju raya. Pergilah depan rumah tu bergambar atas kursi roda. So tahun ni macam better daripada tahun lepas. Ada pergi open house. Ada pergi beraya rumah makcik-makcik. So macam sama je macam masa saya ada kaki dulu. Cumanya bertongkat. Tu je. Ada tak yang macam perubahan fizikal selain daripada kaki? Macam contohlah awak tak boleh panas ke? Ataupun awak senang sakit ke? Contohlah. Ada tak macam... Apa perbezaan dulu dengan sekarang? Maksudnya tadi G cakap G sekolah 2 hari je. Lepas tu demam. Demam Masuk ward? Masuk ward. So what? Why? Infection. So awak lebih fragile lah sekarang compared to dulu. Duduk pun tak boleh lama. 2-3 jam duduk dah sakit. Tak boleh lah. Ini okey tak ni? Ini okey. Okey. Kalau tak okey beritahu. Okey. Itu kan kalau sekolah pukul 7, pukul 3 baru balik. Kadang tu orang tak boleh balik sekolah tu. Tidur balik sekolah pukul 3. Pagi esok baru bangun. Dia punya penat tu. Dia punya penat tu memang lain. Pinggang ni sakit. Memang punggung sakit. Saya pun letak banyak kat punggung, tulang punggung. Jadi dia efek dia jadi macam fragile kat situ lah. Boleh duduk lama. Kalau dulu duduk setengah jam pun memang tak boleh lah. Sekarang ni okey sikit. Cuba paksa. Cuba biasakan diri dulu. So, kuman tu kuman kat mana? Kat tempat potong. Oh, tempat potong tu hari-hari kena bersihkan? Tak ada pun sebenarnya. Sebabnya tertinggal benang kat dalam. Katanya lah. So keluar nanah kat situ. Lepas tu sekarang masuk ward. Dia cuci-cuci luka hari-hari bagi antibiotik. Sekarang dah okey dah. Luka dah tertutup. Luka dah tutup lah. Baru je berapa 3 hari sebelum raya balik rumah. So masa yang tengah tak luka macam tu balut lah. Tak balut. Kiranya biar kering je. Dia macam ada bisul. Kat tempat jahitan tu ada bisul. Sekali bisul tu pecah. Keluar nanah banyak. So luka kecil je. Saya ada baca tau dekat TikTok. Bukan pasal awak lah. Pasal amputation. Lepas tu dia ada apa ni terms tu rasa sakit. Phantom pain. Phantom pain. Sakit tu kat mana? Kat yang tempat awak potong tu kan? Ataupun kat kaki yang tak ada. Yang kat tempat kosong ni ada rasa kat situ. So awak rasa macam mana? Rasa okay. Still rasa tak sampai sekarang? Ingat tak jokes yang dia kata kaki dia yang kat kubur tu yang rasa? Yang makcik tu. Benda tu real. Macam mana? Benda tu real. Okay. Real dia macam
Okay, kaki kita kan dah tak ada kan? Ha. Kaki yang kat kubur tu yang rasa sakit. Tu phantom limb pain. Sekiranya kaki ni tak ada, kita rasa sakit kat situ. Kan kita tak main nak buat apalah sebab contoh lutut. Rasa gatal. Rasa gatal lah kat lutut tu, tak boleh kita nak garu macam mana. Macam tu. Selalu rasa. Oh, maksudnya walaupun dah tak ada kaki, tapi kadang-kadang rasa macam gatal. Ya, rasa gatal. Tapi pedih. nak garu kat mana tak ada. Tak ada. Sebenarnya kita tak boleh gatal nak kat buat sana. apalah. Sebab Tapi boleh rasa. boleh rasa. Tu sebenarnya saraf. So bila saraf kat sini, lagi satu otak. Otak kita kan dah biasa send signal kat bawah tu. Dah biasa signal. So sekarang dah tak ada. Dia sangkut kat sini. So dia tak boleh nak pergi. So dia push. Macam tu lah yang saya tahu. Saya buat macam So sebenarnya kalau macam awak rasa gatal, macam mana awak nak hilangkan rasa tu? Rasa pedih. Sumpah sudah stop. Saya pun macam pening kan. Saya pun gatal. Baru semalam lah jadi nak tidur kan. Aduh, gatal kat lutut. Macam mana ni? Tengok kaki tu. Lepas tu Sen cakap kat otak, tolonglah otak kau tengok lah. Dah tak ada ni. Dah tak ada. Oh, macam tu Sebab kalau fisio, diorang suruh letak cermin. Letak cermin. Okay, contoh kan kita baring kaki macam ni. Macam Kat kepala katil tak tu. nak brain lagi. Macam mana boleh rasa gatal kat lutut, tapi kaki dah tak ada. Sebab otak Sebab otak kita dia masih ingat benda tu ada. So kena letak cermin untuk signal lah. Mana perasaan tu ada? Maksudnya macam mana perasaan gatal tu boleh sampai? Saya pun tak tahu macam mana. Tapi memang rasa dekat situ. Kat lutut yang tak ada. Kiranya yang orang cakap tu lah, kaki kat kubur tu yang rasa. Benda tu real. So sama balik pasal cermin tu. Kena letak cermin supaya otak kita ni boleh nampak reflection. Macam letak cermin dekat kaki awak yang tak ada tu. Tak ada cakap tu. Kiranya kat ujung katil lah. Okay, contoh baring, letak kat kaki katil tu, letak kat situ. So nampak reflection yang kaki kita tak ada. Ataupun reflection kaki sebelah. So kaki ni, ibaratnya kaki ni dekat sini lah. So kiranya kita tipu otak. So awak dah pernah buat? Pernah, tapi tak jadi. Tipu ada. Fisio suruh buat macam tu. Saya buat tak jadi. Dia buat tak jadi gatal juga. Gatal juga. Lebih baik cakap sendiri dengan otak baru jadi. Cakap sendiri dengan otak. Kau tengok ni kata. Kau tengok tak ada. Gatal tak mana macam tu. Tapi tu sebenarnya maksudnya sepihan-sepihan tadi awak cakap abah ayah yang kutip kan, semua dah tanam lah. Abah letak mana bah? Yang abah kutip atas jalan tu, tulang, daging. Tanam sekali. Tanam sekali ya. So kat sana yang gatal sebenarnya. Yang dah tanam tu. Yang dah tanam tu gatal. Selain cermin tu ada juga satu lagi cara tu, dia suruh tepuk-tepuk stump. Oh, tepuk-tepuk ni. Dia suruh tepuk-tepuk macam tu pun salah satu ingatkan jugalah. Okay, sampai sini je dah tak ada dah, yang bawah-bawah tu dah tak ada. Macam tu. Yang cermin tu untuk tipu otak kita je. Benda ni real tu cik. Tak lawak tau. Yes. Saya tanya. Gatal kita gatal betul tau. Tak, kadang-kadang pernah tak korang rasa macam gatal kat badan tapi dah garu tak, still lagi rasa gatal. Macam tu yang rasa macam tu. Tapi kadang tu saya garu je. Tilam tu ke, saya tepuk je. Saya tepuk je kat tempat lutut tu kan, saya tepuk je. Jadilah. Saya buat je. Okay. So Cik ada soalan lagi daripada luar? Mungkin agak sensitif lah. Berapa kos rawatan sepanjang setahun tu, dan macam mana kes awak ni yang orang melanggar tu dan sebagainya? Apa kesudahannya? Adakah dia membantu rawatan ataupun macam mana? Okay, yang driver lori, okay, so far dia membantulah. Waktu saya kat ICU, dia datang juga tengok apa semua. Dia kata nak minta tolong apa-apa. Dia WhatsApp saya. Tanya khabar semua. Sampai sekarang still ada kontak lah. Macam dia tanya khabar apa semua. Lepas tu kalau nak minta tolong apa-apa boleh. Masih kontak lah. So buat kes sekarang ni masih baru nak jalan. Dalam siasatan. So belum tahu lagi macam mana kesudahannya. Lepas tadi yang apa soalan satu? Kos. Kos rawatan saya besi pinggang 5,000. So banyak beribu-ribu. Besi kaki 35,000. So banyak dapat daripada lawyer. Lepas tu insurans lah. So yang tu je lah. Yang potong kaki ada dah kat OKU. Ayah pun pesara tentera. Sebab yang besi tu persendirian, so kena beli. Faham. So ayah yang keluarkan lah. Sebab besi tu kan kena order dulu kan, kilang dia apa semua. So yang tu kena bayar. Besi yang pasang lepas tu tak jadi tu. Lepas tu buang macam tu je.
simpan kat rumah ada lagi. Pakai berapa lama? Saya pakai besi daripada bulan 2 sampai bulan 12. 2 bulan je. Untuk 35,000. 10 bulan. Daripada berapa tadi? Lah bulan 2 Sampai bulan 12. 10 bulan. Nak bulan 7. Bulan 2 sampai bulan 7 tu besi lain. Bulan 7 sampai 12 tukar besi yang 35,000 tu. 2 bulan dah pakai. Berapa? 7 7 sampai 7, 12. 8, 5 5 bulan. 5 bulan pakai besi. Lepas tu potong. Besi tu tak boleh jual. Tak boleh sebab dia sekali pakai je. Mana tahu kokot. Ingat itu nak bagi balik juga kat hospital kan. Dia kata tak boleh, tu sekali pakai je. Mahal tu 35,000 kan. Sebulan 5,000. Yelah dia pakai 7 bulan. 5 bulan. 5 bulan. 6 bulan salah. Tapi sorry, antara bertongkat dengan kursi roda, mana yang awak lebih prefer lah sebenarnya? Tongkat. Tongkat. Kalau Yelah, tongkat ni mudah. kalau kursi roda kena ada orang tolak. Mm-mm. Kalau bertongkat ni awak boleh tu sendiri. Awak pun boleh berdiri sendiri tanpa Mm-mm. tongkat. Boleh. Lebih mudah lah pakai tongkat. Bebas. Sebab kalau pakai kursi roda macam Jadi space. setiap sujud awak, setiap sembahyang awak, apa doa pada Allah? Saya doa beri kekuatan lah. Kekuatan. Lepas tu mudahkan semua urusan sekolah, umi abah. Banyak lagi adik saya. Itu pun tak tahu lagi lah dia punya ketumbuhan kat otak dia tu macam mana. Mudahkanlah dia urusan dia. Saya dengan kakak pun dah nak sembuh kan. Kakak dah sembuh. Apa harapan awak? Harapan saya supaya hidup saya lebih berjaya. Saya boleh dapat tolong umi abah dari segi kewangan ke, dari segi apa-apa pun lah. Saya nak tolong umi abah, saya nak balas jasa diorang. Kakak saya. Apa satu impian yang awak rasa macam yang awak simpan? One day aku nak macam ni. Apa? Dalam keadaan sekarang ni. Dalam keadaan sekarang saya rasa macam saya nak bagi motivasi lah dekat orang-orang yang macam saya ni, yang rasa down. Saya nak bagi semangat lah kat diorang. Kalau boleh saya nak spread positif. So saya nak macam nak bagi motivate lah kat diorang ni. Macam supaya jangan sedih. Kebanyakannya orang macam saya ni dia down. Adalah saya jumpa ramai yang DM saya. Okay, Cici nak tanya satu soalan ni macam kalau soalan kat umum macam nak habis. Cici ada satu soalan macam tak habis-habis lah. Apa ni soalannya? Setiap orang dia macam ada pantang. Tambah pula awak macam ni kan. Apa antara macam pantang? Kau jangan buat benda ni kat aku. Macam tu lah. Kau jangan buat benda ni kat aku. Kalau tak, aku macam ni. Kalau tak, aku marah. Kalau tak, aku... Apa pantang yang awak tak boleh orang buat macam tu kat awak? Since awak special. Saya rasa macam... Apa Sebab kalau orang pandang awak okey. Orang ejek awak okey. So, apa yang membuatkan kalau orang tu buat kat awak tak okey? Oh, ada satu ni. Okay. Dia kata-kata lah ayat yang macam dalam sikit. Dia kata macam ni. Dah cacat tu duduk rumah je lah. Tak payah nak pergi keluar ke apa benda. Ayat dia macam tu. Dia komen tau kat saya punya ni. Lepas tu macam kata-kata kasar lah. Macam duduk rumah je lah. Kau tak payahlah keluar. Kau tu dah lah cacat. Benar. Orang dia DM. Awak tak boleh orang downgrade awak lah. DM. Gigihnya. Ya, Kalau lepas komen tu- tu tak apalah kan. Dia DM. Dia DM. Lepas tu ada lagi lah. Dia DM Asam macam-macam. tu. Kata kau tu dah lah cacat. Tak payahlah nak TikTok bagai. Kau duduk rumah je lah. Lepas tu ada yang kau pergi je lah taman hijau apa benda. Saya pun tak tahulah apa. Dia suruh saya pergi taman je. Lepas tu macam saya tak boleh sebab kita kan masih muda. Lepas tu saya pula baru boleh nak berjalan. Lepas tu bagi saya macam tak apalah selagi saya tak kacau orang. Saya tak kacau orang lain kan. Saya buat hal saya je. Saya keluarkan pergi mall je apa semua. Kita pun nak juga buat macam orang lain. So saya paling pantang orang cakap macam tu lah kat saya. Kau tu cacat duduk diam-diam lah. Saya rasa tak boleh. Kakak keluar tak pergi mall semua? Keluar. So, korang jangan downgradekan dia. Siapa downgradekan dia? Siap ni. Oh. Okay, sebelum kita dah nak habis ni. Ji ada apa-apa nak cakap?
Okay, saya nak cakap lah kat orang yang kat luar sana. Semua benda yang ada kat tubuh badan kita ni semua pinjaman. Bila-bila masa Allah boleh tarik. Satu lagi, pada orang yang dah jadi macam saya ataupun sama nasib dengan saya, benda ni semua, macam mana saya nak cakap? Macam, benda ni takdir kita. Apa yang dah jadi, jadi. Kita tak boleh nak ubah. Okay, apa benda yang jadi, jangan menyesal. Allah dah tentukan untuk kita. Cuba buat benda yang lagi baik. Kita cari buat apa yang kita suka. Okay, jangan pernah down. Ingat kita masih ada nyawa. Okay, satu. Tadi Alung cakap satu impian G nak motivate ramai orang. Supaya jangan rasa down dan sebagainya. Selain daripada tu, apa impian untuk diri G? Untuk diri saya, impian saya untuk banggakan Umi Abah lah. Dengan main sukan. Tu saya punya target sekarang ni. Saya nak kejar tu je. Banggakan Umi Abah sama ada sukan ataupun pelajaran. Dua tu je. Untuk diri saya pun tak adalah saya. Cuma nak tu je untuk diri saya pun. Kalau Umi Abah bangga, saya rasa bangga dengan diri saya. So sebelum G jadi macam ni, G pun memang rapat dengan family lah. Memang rapat dengan mak ayah. Okay, Cik-cik ada soalan last? Tak ada dah. Tak ada soalan. Banyak dah Cik tanya ni. Okay, daripada luar ada soalan last? Tak ada? Aikal? Okay, kan Ji cakap macam soalan dia sama je macam Cik. Cumanya apa yang aku perasan Ji ni macam okay, orang attack aku tak apa. Is it ada macam Ji rasa macam korang jangan attack family aku, korang jangan kacau family aku. Sebab usually orang macam Ji ni kau attack aku tak apa. Sebab Ji semangat dia kuat. Cumanya is it family Ji yang priority? Macam tu. Betul ke? Orang cakap kat saya tak apa. Jangan adik saya, kakak saya. Paling tak boleh sentuh jangan mak ayah saya. Jangan sentuh tu. Kalau bab lain saya okey. Ada pernah menyentuh tak? Ada yang? Setakat ni belum. Okey Ji, terima kasih kerana bersama-sama kita. Dan Alung harapkan supaya Ji terus kuat. Wah. InsyaAllah perjalanan Ji jauh lagi. Semoga Ji menjadi seorang yang berjaya lepas ni. Amin. Apa yang terjadi ni bukan menjadi satu batas. Anggaplah sebagai satu ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada kita. Dan mungkin setiap kejadian itu dia turunkan hujan untuk dia bagi kita pelangi. InsyaAllah. Betul. Lalu harapkan Ji terus kuat. Cece? Saya rasa semua yang anda cakap tu dah senang dia punya dialog. Gen Z. Senang dia punya dialog. Okey Ji, terima kasih sekali lagi dan kepada semua yang menonton, teruskan mendoakan Ji supaya terus berjaya, supaya apa yang diceburi, apa yang dihajati, apa yang diipingkan dia dapat. Dan Allah pun mudahkan. Dan sama-sama kita doakan supaya Ji dan family-nya terus kuat untuk menghadapi banyak dugaan, insya-Allah. Orang yang banyak dugaan ni Allah sayang, insyaAllah. Betul. Okay. Sampai kat sini saja. Kita jumpa lagi di next episode. Dan jangan lupa podcast kita tolong like, subscribe dan share kepada ramai. Dan tetamu kita malam ni mungkin ada sedikit sebanyak memberi motivasi kepada orang di luar sana. So podcast kita apa? Dalam Duduk dulu. So Ji, sebut satu duduk dulu. Okay, podcast duduk dulu. Ji dah duduk lama ni. Dia kena berdiri pula. Okay, bye. Apapun